hati I try, tapi rasa terluka so jauh dalam hati. Hai, kita orang kat sini untuk melawat warisan dan budaya kat Muzium Kota Kayang. Let's go! Yes, kami berada di Muzium Kota Kayang. Kami datang bukan saya saja tahu, walaupun nampak gaya macam rombongan nak cari pot OTD. Sebenarnya, kami nak tengok sendiri budaya dan warisan orang dulu-dulu. Kadang-kadang ilmu pun kena cari juga dekat luar kelas. Hihi. Muzium ini dulu dibina atas tapak asal Istana Raja Syed Alwi, Sultan Perlis ke-3. Tempat ini pernah menjadi pusat pemerintahan, tempat tinggal kerabat diraja dan juga markas semasa zaman penjajahan. So, jom ikut perjalanan kami hari ini. Belajar pasal budaya, warisan, gelak ketawa. Mungkin juga kenangan yang boleh jawab sikit soalan waktu exam nanti. Let's go! Okay gang, now kita dah sampai dekat bahagian paling power dalam muzium ni, iaitu galeri senjata. Dekat sini, ada macam-macam jenis senjata lama. Contohnya keris, sundang, tombak, lembing dan juga parang labing. Senjata-senjata ni bukan je untuk berperang, tapi juga lambang status dan maruah pahlawan Melayu masa dulu. Yang bestnya, senjata dekat sini juga menunjukkan kepelbagaian budaya. Ada pengaruh dari India, China dan juga Arab dalam rekaan. Jadi, walaupun nampak macam simple, sebenarnya setiap satu ada cerita yang tersendiri. Okey, sekarang kita dekat bahagian keris. Keris ni merupakan senjata ikonik orang Melayu. Ada yang bilahnya lurus, ada yang belok-belok, bukan sebab design suka-suka tau. Tapi bila tu ada maksud yang tersendiri. Antaranya untuk menunjukkan kedudukan pemilik dan dipercayai ada juga unsur spiritual. Tapi jangan risau, senjata dekat sini semua dah bersara. Dah tak ada dah yang boleh guna. Cuma boleh tenung je sambil cakap, weh, cuba imagine zaman dulu bertempur pakai ini je. So, kalau korang minat sejarah dan pahlawan Melayu, bahagian ni memang confirm akan buat korang rasa nak balik rumah, cari kain batik dan jerit hidup hang tua. Our next checkpoint. Welcome to Gallery Archaeology, tempat di mana penuh dengan batu-batu pecah ibarat hati yang terluka. Let's go! Ni serpihan tembikar zaman prasejarah. Kalau kat rumah, tembikar pecah masuk tong sampah. Tapi kalau dah beribu tahun, tembikar pecah masuk muzium. Power kan? Yang ni pula alat batu yang digunakan untuk potong makanan, pergi berburu atau mungkin juga potong bawang sambil menangis. Artifak dekat sini semua dijumpai dekat kawasan Perlis, dekat Gua Kajang, Gua Kelam. So, kalau korang datang sini, korang wajib singgah galeri ni. Alright, now kita berada di Galeri Kebudayaan, tempat yang penuh dengan barang-barang rare orang dulu-dulu. Let's go! Wah, ini part best ni. Perangkap ikan zaman old school. Kalau korang fikir nak makan ikan tu senang, pergi beli dekat pasar, sini kita nak tunjuk usaha gigih orang lama cari lauk. Ada macam-macam jenis perangkap ikan. Antaranya bubu, serkap, jala, tua dan macam-macam lagi. So, perangkap ikan ni bukan je untuk tangkap lauk, tapi sebenarnya simbol budaya, ilmu alam dan cara hidup orang dulu yang penuh seni dan strategi. Now, let's move to bahagian alat bunyi tradisional. Kalau dulu, ni lah sound system diorang. Kompang, gong, serunai, gendang dan canang. Sekali palu gegar satu kampung. Jadi, alat-alat bunyi ni bukan sekadar untuk buat bising, tapi ia memainkan peranan penting dalam adat, budaya dan kehidupan seharian orang dulu. Okey, sekarang kita masuk dalam gua. Gua ini menyimpan pelbagai sejarah kehidupan manusia purba. Dekat sinilah mereka berlindung, menjalani kehidupan seharian dan meninggalkan kesan tamadun awal. Setiap titisan air dan bentuk batu dekat sini menyimpan beribu cerita silam. Keluar je dari gua ni, rasa kagum sangat dengan orang dulu. Di sebalik kegelapan dan kesunyian gua, tersimpan sejarah yang tak ternilai harganya. Banyak ilmu, banyak pengalaman. Okey geng, sampai sini dulu vlog kami. Jumpa lagi. Bye!